Assalamualaikum sahabat. Hari ni saya masak banyak sikit lah. Saya bayam tumis, especially bayam ungu lah, saya suka. Dan sambal bacang, ikan mata besar masak kicap, ini goreng, tu je lah, tak adalah apa sangat. Itu adalah jantung pisang tapi dia kecil je. Yang nampak macam air dia hitam tu air daun kaduk. So tak ada masalah lah. Nanti lagi sikit ni masak lah ni. Okay guys, ini sahajalah. Alhamdulillah. Selalunya sikit je kan, macam dua. Simple. Tapi bila dah ada apa tu, jantung pisang tu dah lama dah bertijuk sampai dah hitam kulit dia. Dan saya kopak kopak lah lagi. Buang hitam tu, lepas saya ambil air ni. Okay, saya letak ikan jap. Kita tengok ni. Kecil je balik kampung suami tu, member dia bagi. Memang nampak hitam dah, tapi dia okey lagi ni. Sebab saya lambat sikit kan. Nanti saya rasa lah macam mana rasa dia. Takkan dia rasa pelik kot kan. Rasa jantung pisang lah. Okay guys, macam ni pun dah alhamdulillah. Cuma saya tak masak nasi lagi. Lepas ni saya akan masak nasi lah. Sebab semuanya secara manual. Kalau sebahagian tu masak rice cooker ke, sedia cepat sikit. Semuanya masak di sini dan tungku pula satu, memang macam ni lah. Saya ni dah berpeluh-peluh dah kat sini. Jadi saya tak perlu letak garam sikit lah, sebab masa masak kaduk ni saya dah letak garam sikit. So saya pakai air ni je, rebus. Saya tak ambil air lain. Isi dia sikit je, tapi tak apalah. Sikit seorang sikit lah. Saya dengan suami je makan ni, ulam-ulam ni. Tapi anak saya dia suka sambal bacang, tapi dia tak suka ulam-ulam. Yang perempuan tu, saya rasa dia belum masa dia suka ulam-ulam. Dan diorang tak erti lagi. Okay, saya sebab sekarang nak pegang kan panas ni. Okay lah guys, saya pun dah berpeluh-peluh dah ni. Okay, apa lagi? Buat makan. Saya tutup lapis.